Apakah suplemen untuk atasi masalah rambut gugur umur 40-an? So, saya jawab sebelum tu jangan lupa like, comment and share video ni. So, kebiasaannya bila usia kita dah menginjak 40-an, kita cenderung untuk kehilangan rambut yang banyak berbanding sebelum-sebelum ni lah. Antara sebabnya yang pertama faktor genetik seperti androgenetic alopecia yang kita biasa panggil as kebotakan. Yang kedua, perubahan hormon seperti penurunan kadar testosteron pada lelaki dan proses menopause dalam kalangan wanita yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut. Yang ketiga, aging process. So ini sangat normal lah tapi kita boleh slow downkan ia. Yang keempat, gaya hidup termasuklah diet, stress management dan merokok. Terakhir adalah penggunaan produk perawatan rambut yang salah. So antara nutrients yang penting untuk mengelakkan keguguran rambut dan menyihatkan akar rambut, yang pertama biotin iaitu B7, vitamin D, zinc, vitamin E dan fish oil. Boleh dapatkan daripada diet dan kita juga ada dalam bentuk supplementation. So nutrient ni dia dapat sintesis DNA dan protein, meningkatkan aliran darah ke folikel rambut, seterusnya dapat mengelakkan radang pada kulit kepala. Selain itu boleh cuba untuk apply Divinus hair serum dan juga hair tonic. So dalam hair serum ni dia ada minyak argan, green tea dan protein yang bantu untuk tambah volume rambut. Manakala hair tonic ni dia mengandungi aloe vera, minyak zaitun dan juga keratin yang dapat menguatkan rambut dari akar ke hujung dan juga memberi perlindungan kepada rambut. So nak dapatkan di mana? Boleh dapatkan di Farmasi Kaisar.